Ni, seperti kita tahu dia tu MPP dan separuh daripada pelajar UiTM. Dan juga dia ni baru je kita kenali dia tu adalah cucu arwah Tok Guru Nik Azim. Kemarin telah tersebar satu kronologi cerita yang dia telah ditampar oleh salah seorang ahli politik. Semua orang kenal dan orang tahu siapa ahli politik tu. Seperti yang dikatalah, dia ni nak pergi ambil gambar lah. Oh ya, seperti orang katalah, kita nak menghormati pimpinan, okay? Kita pergi ambil gambar lah dengan orang-orang yang hebat ni. Dengan sangkaan orang yang hebat ni, tak ada lah siapa yang main nampak kita. Tapi hari ni dipusing oleh Mahusin pula dalam satu status dia, selepas 10 hari baru nak buat kenyataan. Kita nak report ni tak kira lah berapa hari, 10 hari, 20 hari. Kalau kita nak report, bila-bila masa kita boleh report, okay? Dan pagi tadi keluar pula kenyataan bahawasanya dia kata bukan tampar tapi hanya sentuh pipi. Tak tahulah sentuh tu dari mana. Mungkin depan khalayak ramai 10 ke 15 orang, apa yang nak tampar? Mungkinlah ada sikit berkaitan dengan hak ahli parlimen tu tidak puas hati daripada hak Nik ni cakap, menyebabkan dia tu naik tangan. Patutkah kita sebagai ahli politik, senator lagi, tampar budak? Yang mana budak tu seorang pelajar? Pelik saya punya nak pandang-pandang orang. Apa nak pandang orang? Pelik lah aku.